Salam guys, apa khabar semua? Dia harap semua sihat-sihat. Okey. Satu lagi video lah untuk hari ni video hari ni berkenaan yang ni adalah baru sampai semalam saya order wiper link dan juga cover ataupun untuk pembuka kereta tu kan. Yang lock tu dia pecah. Jadi aku beli order menerusi Shopee aku akan buka sekarang. Dan kita tengoklah macam mana dalam. Bukan senang nak buka. Bukan senang nak buka. Okay, memanglah pembukaan dia cantik. Okay, ini adalah pembukaan dia. Ni, okey, dia bunga wiper link dan juga serta door panel lock bukan door, dan packing kotak semua. Okey, ini adalah wiper link anda aku akan tunjukkan. Wiper link dan juga lock. Ini adalah lock untuk Saga LMST yang kita buka yang buka kan. Aku akan tunjukkan. Aku order yang sebelah kanan aku harap yang ni betul lah sebelah kanan. Ini adalah lock. Lock sebelah kanan lah dipatah, jadi aku order yang lock sebelah kanan. Ini adalah lock. Okey, dan juga ini adalah wiper link lah, wiper link. Wiper link untuk Saga LMST Iswara wiper link yang ni. Okey. Untuk wiper lah dia dah pun camnya tu dah pun rosak. Jadi saya order yang ni, dia daripada Proton untuk Saga LMST Iswara lah. Dia harap semuanya okey. Dan aku akan ni wiper link dan juga yang ni. Dia harap ianya muat lah, dua-dua ni dia muat dan boleh gunakan kalau anda perlukan barangan seperti aksesori kereta seperti wiper railing dan juga pembuka pintu untuk kereta Iswara LMST, anda boleh dapatkan terus daripada sini ataupun link kat bawah. Dan kita akan jumpa lagi lah pada video yang akan datang dengan lagi satu video unboxing nanti lagi. Dan kalau anda belum lagi like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia, boleh dapatkan update video-video yang menarik nanti boleh langgan dulu. Okey, terima kasih dan jumpa lagi